Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, setelah demikian. Ni kita bicara berkenaan dengan syiqaq. Syiqaq tu makna dia berlaku perselisihan ataupun berlaku ketegangan antara suami dan isteri. Maksudnya gaduh lah. Maksudnya suami dan isteri itu bergaduh sehingga berlaku nusyus atas isteri. Baik. Jadi Rasulullah kata adab dianya kalau berlaku perselisihan antara suami dan isteri sehingga terbit ataupun keluar, bukan jatuhkan tolak lagi, bukan cerai lagi, sebab cerai itu akhir daripada syiqaq tu. Kalau tak boleh nak diselesaikan, tak boleh nak nak didamaikan antara dua tu, barulah
akhirnya jatuhkan tolak. Okey, tapi selagi boleh nak selesaikan dengan jalan bukan tolak, jadi Rasulullah kata pertama sekali nasihat. Nasihatkan isteri tu. Kalau nampak dah nusus, nampak dia melawan suami, atau nampak dia masam muka, ataupun dia tak tegur siapa, ataupun dia melarang diri dia, bila suami nak ambil kesedapan atas dia tu, nak berseronok dengan dia tu, dia tak bagi, dia tak boleh, maka nasihat. Nasihat dengan tidak bertindak sehingga menyakiti isteri. Seperti tak tidur sekali, ataupun tidak makan makanan yang dia masak. Itu dah sampai menyakiti. Itu belum lagi tu. Nasihat dulu. Cerita macam mana akibatnya kalau isteri tu derhaka dengan suami. Nanti kalau dia mati tak cium bau syurga. Ataupun bila dia tak izinkan suami nak mengambil kesedapan atas diri dia tu, nanti malaikat akan kutuk dia. Malaikat akan doakan dia jauh daripada rahmat Allah. Nasihatlah. Nasihat. Okey. Setelah tu, setelah dinasihati, belum lagi nak berubah. Okey. Masa itulah, setelah demikian itu, yakni setelah dinasihati oleh suami kepada isteri itu, tak berubah juga. Jika ia enggan, ia isteri itu enggan, yakni enggan tak mahu daripada perubahan. Dia masih lagi nusus, dia masih lagi derhaka. Suara tinggi, apa itu, masam muka, contohlah ni. Baik, dan masih tidak taat lagi. Tak dengar nasihat suami itu, dia tak dengar. Tak rasa takut pun dia dengan nasihat suami itu berkenaan dengan isteri yang derhaka tu, akibat dia macam mana, dia tak taat juga. Bolehlah, ni peringkat yang kedua ni. Bolehlah ditinggalkan. Maksud tinggal tu bukan tolak. Maksud tinggal tu ialah jangan tidur sekatil dengan dia. Tapi ingat ya, kita sebagai suami lelaki-lelaki ni, bukan macam ni tau. Yang ni tindakan ni menjatuhkan maruah suami. Satu bilik, isteri tidur atas katil, yang dia kat bawah. Jangan. Bukan macam tu. Ini setengah-setengah suami dia buat macam tu. Itu dah memandang isteri akan pandang rendah pada suami tu. Macam mana? Kita tidur tempat lain. Tidur tempat lain, bukan satu bilik dengan dia. Ni dikatakan dalam kata, jangan tidur sekatil. Maksud jangan tidur sekatil tu, jangan tidur tempat dia sekali dengan dia. Jangan. Kalau satu bilik tu, kita tidur kat luar. Bahkan kalau boleh, keluar rumah, tidur kat hotel, serapi. Tempat tidur yang mahal-mahal tu pergi. Jangan tidur dengan dia. Jangan tidur dengan dia. Sampailah dia berubah. Sampailah dia boleh menerima nasihat. Okey. Kalau kita satu bilik, dia tidur atas katil, kita tidur bawah dalam bilik ke, tapi bawah katil. Tak boleh. Ataupun kita tidur kat luar atas sofa. Tak boleh. Pasal apa? Itu nampak suami makin rendah tak? Makin rendah. Tidur kat dapur. Tak boleh. Bagi kita lebih tinggi daripada dia. Lebih tinggi daripada dia. Tidur keluar rumah. Macam tu. Okey. Tidur hotel ke. Tidurlah mana-mana. Atau kahwin seorang lagi. Macam tu kan. Okey. Tu tindakan suami lah. Bukan jatuhkan tolak lagi. Bukan. Okey. Tidur tempat lain. Tempat lain. Dalam rumah itu juga. Tu kalau peringkat pertama tu. Tapi tempat tidur kita tu mesti lebih hebat daripada dia. Jangan tidur atas sofa, jangan. Itu nanti dia pandang rendah nanti. Okey. Kemudian jangan tidur jangan tidak tegur. Okey. Tindakan ni asing kata tempat tidur, tapi masih lagi tegur, masih lagi bercakap, masih lagi nasihat, macam tu. Tidak lawan bercakap. Apa ni? Abang kata, jangan tidak tegur tu, maksudnya kita masih bersembang lagi dengan dia lah. Masih lagi kita bercakap dengan dia. Tidak lawan bercakap tu maksudnya, jangan bertengkar lah. Okey. Kerana dalam Islam, tidak diharuskan seseorang
tidak bertegur lebih daripada 3 hari. Jadi suami isteri kalau berlaku macam tu dosa tu. Kalau suami buat tak tegur dia, dosa. Pasal apa? Sebab Rasulullah larang antara sesama Islam ni nak tidak bertegur siapa. Apatah lagi kalau suami isteri dalam rumah, satu rumah. Masih lagi tegur. Kau ada masa muka ke nasihat. Macam tu. Dengan sama ada dengan isteri atau dengan orang lain. Itu ada hadis tu. Itu ada hadis. Cuba tengok dekat angka 1 bawah tu. Sekiranya dilakukan, tak tegur siapa tu, hukumnya haram. Pada yang lebih daripada 3 hari itu. Mana hari keempat tu, kalau tak tegur juga, haram, dosa. Jangan lebih 3 hari. Tetapi, tengok ya, ini ada khilaf ulama. Tetapi Syekh Auza'i, bukan, Syekh Azra'i, Syekh Azra'i, Imam Azra'i dan lain-lain ulama berkata haram itu ditanggungkan tiada bertegur itu dengan tujuan berkehendak isteri itu berbalik baik kepadanya. Itu tak apa, tak haram. Tak tegur tu lebih 3 hari tu, walaupun 4 hari sekalipun, tapi niat tak tegur tu, niat suami tu, kalau niat dia nak bagi isteri tu sedar, nak bagi isteri tu balik kepada dia balik, tak apa tu, tak haram je tu. Tapi kalau tegur tu, tak tegur tu kerana berpemusuhan, marah, yang itu tak boleh. Adapun kalau dengan tujuan hendak melarang daripada maksiat dan hendak membaikkan agamanya, tidaklah haram. Kalau macam itu terbalik. Berkata haram itu ditanggung tiada bertegur itu dengan tujuan berkehendak isteri itu berbalik baik kepada dia. Yang ni nampak kurang, bukan kata kurang tepat. Ada nak kena tambah tak? Berkata, Syekh Azra'i kata, haram tak tegur lebih 3 hari tu, ditanggung tiada bertegur itu dengan tujuan berkehendak isteri itu berbalik baik kepadanya. Nampaknya benda ni berlawanan dengan yang bawah tak? Baca satu-satu. Adapun kalau dengan tujuan tak tegur tu hendak melarang daripada maksiat. Dia tak tegur tu supaya isteri tu kembali balik pada dia. Lebih kurang sama je. Maksiat tu macam isteri tu nusus. Itu maksiat tu. Jadi dia tak tegur tu dengan niat nak kembalikan isteri tu bersama dengan dia balik. Dan hendak membaikkan agamanya. Tidaklah haram berpanjangan. Okey, jadi atas dengan bawah sama tak? Lebih kurang sama tak? Macam mana Cikgu Ali? Macam Cikgu Alim? Bahasa Cikgu Alim macam mana bahasanya? Kias atas masalah harus tidak tegur orang yang membuat bid'ah atau orang fasik. Dan umpamanya itu yang ada harapan baik. Jika tidak tegur. Ini kalau orang tu kita tak tegur dia, dengan harap dia berubah, yang tu boleh tak tegur. Berpanjangan tak apa. Pasal apa? Sebab kita kadang-kadang kita baik dengan orang. Tapi orang tu buat maksiat, kita tegur tak boleh. Kita nak larang dia tak boleh. Kita pun buat tak tahu dekat dia. Mudah-mudahan dengan tak tegur tu, dia kembali balik. Tak ada buat maksiat. Kalau orang tu ada harapan yang tinggi untuk dia patah balik, boleh tak tegur. Walaupun panjangan sekalipun. Okay. Jadi orang tidak tegur, dia kata, jika tidak tegur. Orang yang tidak tegur dan orang yang tidak menegur, boleh baik perjalanan agamanya. Kalau tak tegur tu boleh. Harapan kita macam tu, boleh. Tapi kalau orang tu, kalau kita tak tegur, lagi bertambah dia maksiat, tak boleh, kena tegur tu. 3 hari tak boleh, hukum haram kalau lebih dari 3 hari tu. Okey. Demikian ditanggungkan atas perbuatan baginda Rasulullah SAW. Tidak menegur Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik kan dia meninggalkan peperangan kan. Kan masa tu ada seruan jihad. Tapi dia tak pergi. Dia tak pergi jihad, dia tak pergi. Tu Nabi tinggalkan, tak tegur Ka'ab bin Malik ni. Dan Murarah bin Rabi' Ar-Rabi' pun sama juga. Hilal bin Umayyah, 3 orang ni yang tak mahu pergi perang di Tabuk.
Dalam tu. Jadi Nabi tinggal tak tegur lebih 3 hari. Tak apa, pasal apa? Sebab mereka nak Rasulullah nakkan 3 orang ni sedar mereka tu buat salah. Dan Rasulullah tahu 3 sahabat ni kalau Nabi tak tegur, dia akan sedar kesalahan dia, patah balik. Dan akhirnya 3 sahabat ni patah balik sebab Nabi tak tegur. Nabi ni, Rasulullah ni. Kan? Rasulullah kalau ada orang yang kalau Nabi tak tegur, dia lagi seronok. Orang tu teruk sangat lah. Teruk sangat lah. Kita kalau tok guru kita tak tegur kita pun kita rasa susah hati dah. Apatah lagi lah kalau anak Rasulullah kan. Saya kalau anak babalah tak tanya saya satu hari kan, kita dah rasa sebut salah dah kita. Pasal apa? Kenapa tok guru tak sebut nama kita hari ni kan? Kenapa tak sebut nama kita pada hari ni? Kenapa? Macam Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki punya anak murid. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki punya anak murid, kalau satu hari Syekh Muhammad tak lempang, dia pun susah hati lah. Subhanallah. Dia pun susah hati dah tu. Pasal apa kata susah hati? Kenapa hari ni Abuya tak buat apa-apa ni? Betul. Saya sembang dengan anak murid dia masa dia pergi ke pertanian. Kena marah, kena lempang, kena pukul. Seronok. Anak murid Syekh Muhammad Al-Maliki seronok. Bahkan menunggu-nunggu bila nak kena lempang. Betul lah, subhanallah. Bila nak kena pukul. Macam Habib Muhammad kita yang Habib Naufal Al-Kaf yang kena ketuk tu kan. Bukan rasa sedih, bukan rasa marah tak. Seronok kena pukul. Pasal apa? Sebab lepas kena pukul, Allah buka. Lepas kena pukul, Allah buka. Itu kelebihan yang ada pada Syed Muhammad Alwi Al-Maliki tu. Ada pun kita kena lempang orang lari. Syawal kena lempang lari. Datang dah bulan depan tak? Datang juga eh? Takkan lari. Alhamdulillah. Subhanallah. Jangan. Okey. Baik. Kita dah macam tu. Jadi ini dalil boleh meninggalkan, tak haram meninggalkan tegur lebih 3 hari tu. Tengok niat, tengok tujuan. Tengok matlamat dia macam mana. Jadi matlamat Rasulullah tak tegur Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah ni sebab nak bagi sedar mereka tu dah buat satu kesalahan besar, nak meninggalkan peperangan jihad. Padahalnya kalau jihad tu mati pun dapat baik, tak mati pun dapat pahala besar. Tapi dia pun tak pergi, sibuk dengan kebun lah, sibuk dengan kerjaan lah, macam-macam. Tapi Nabi nak tegur macam tu, Nabi tak tegur. Macam mana? Nabi tak tegur lah. Tak tegur. Akhirnya 3 sahabat ni sedar. Jadi maknanya, tak tegur lebih 3 hari tu yang jatuh haram tu apabila atas jalan permusuhan. Atas jalan tak baik. Yang tu yang diharamkan. Itu yang diharamkan lebih 3 hari. Ada pun suami isteri ni, kalau suami tu niat dia nak bagi isteri tu sedar, boleh. Lebih 3 hari, tak apa. Tak ada masalah. Pasal apa? Sebab nak melarang isteri tu daripada maksiat. Okey. Mana yang atas tu lebih kurang ya. Okey. Ditanggung tiada bertegur tu dengan tujuan mereka nak isteri tu berbalik baik kepada dia. Bawah pun sama juga, lebih kurang je. Tak apa yang tu. Boleh. Okey, tapi kalau kerana permusuhan, itu tak boleh. Patutlah tegur juga. Tapi tempat tidur asing. Bahkan ada yang setengah ulama dia kata untuk mempercepatkan isteri tu sedar, jangan makan masakan yang dia masak. Jangan. Macam dia sediakan baju kita kan. Nak bagi dia sedar. Tak sedar. Ini kita tanggung isteri yang tak sedar lagi. Gaduh-gaduh isteri tu nasihat tak makan lagi. Tak boleh nak berubah lagi. Dia gosok baju kita terus ambil baju tu. Kita ambil baju lain, kita gosok sendiri. Nak bagi dia sedar yang dia telah nusyus. Yang dia telah nusyus macam tu. Boleh. Kemudian, tengok yang.
Tu tinggal tempat tidur tu, jangan tidur sekali dengan dia. Tidur tempat lain, tempat yang elok lah. Okey. Tidur tidak lawan bercakap. Kerana dalam Islam, tidak diharuskan seseorang tidak bertegur lebih daripada 3 hari. Sama ada dengan isterinya atau dengan orang lain. Okey. Setelah itu, dia dah tinggal tempat tidur tu dah tinggalkan, tak masak makanan yang dia masak dan sebagainya lah. Jika kekal juga nususnya, dia ada tanda. Kalau isteri kembali pada suami tu, apa yang dia buat? Walaupun perkataan mulut dia tak keluar, saya minta maaf abang. Dia tak ada keluar yang tu. Tapi ada alamat lain tak? Ada. Alamat dia apa? Alamat dia akan datang kat kita, dia akan bertegur siapa. Walaupun tak keluar lafaz mulut dia, saya minta maaf. Tak keluar pada mulut dia. Tapi ada tanda yang dia kembali balik. Macam mana? Tengok krimi ngangguk. Krimi ngangguk, krimi. Ada tanda tak? Ada. Tanda dia apa dia? Tanda dia, isteri tu kembali balik, pegang suami dia, peluk suami dia, manja-manja. Itu dah kembali balik itu. Itu dah kembali balik itu. Walaupun tak keluar lafaz maaf daripada mulut dia sekalipun. Mana dia dah kembali itu. Tapi jika nususnya tak boleh dia kata, setelah itu jika kekal nusus, kekal juga nusus dia. Apa? Tanda dia masih lagi tak mau tegur, tak ada buat perasaan manja-manja tu, tak ada. Tak ada nak pegang, tak ada nak ni, masing-masing duduk dah. Suami pergi dapur, dia pergi tengah. Suami pergi ke tengah, dia pergi dapur balik. Tak nak. Yang tu kekal nusus dia tu. Bolehlah suami memukul. Boleh suami memukul, tapi bukan pukul tu pukul nak menyakitkan. Macam mana tu? Dengan pukul yang tidak berbahaya pada tempat yang berbahaya. Umpamanya apa? Di muka jangan. Di perut jangan. Sebab tempat-tempat tu bahaya tak? Di belakang jangan. Jangan. Sebab tu tempat-tempat tu bahaya. Dan dengan alat pukulan yang berbahaya juga. Seperti apa? Besi, kayu. Itu semua bahaya belaka tu. Merangkum-merangkumi semua. Jangan. Macam mana? Kalau nak pukul tu, bawah pada kaki, betis. Itu bawah tu. Yang tu tak bahaya. Tapi jangan dengan alat yang bahaya pula. Macam tu bahaya juga. Okey. Tapi pukulan tu nak menyedarkan dia. Bukan nak menyakitkan dia. Bukan nak menyakitkan dia. Tapi kan, kalau tidak memukul, lebih baik. Ini kalau nusuh tu, nak berlarutan. Dah nasihat pun tak boleh juga. Dah tinggalkan tidur sekatil dengan dia pun tak boleh juga. Dia kembali balik. Tapi saya rasa perempuan macam ni kan, memang tak ada jalan lain lah. Kecuali ditolak akan dia. Diceraikan dia. Tak boleh buat apa-apa kalau perempuan macam ni. Biasanya orang perempuan ni, kalau dia betul-betul nak kembali balik, nasihat tu dia dah kembali dah. Pasal apa? Kalau orang tu perempuan yang jenis mengaji, yang jenis ada iman, dia akan kembali balik. Pasal apa? Sebab dah cerita Rasulullah punya hadis Nabi kata, kalau isteri nusus, akibat dia apa? Akibat dia tiap-tiap hari dia akan, dalam masa nusus tu, tiap-tiap hari malaikat akan doakan dia, akan minta pada Allah jauh daripada rahmat. Jauh daripada rahmat. Jauh daripada rahmat. Rahmat Allah. Sedangkan kita hidup satu hari tanpa rahmat Allah boleh tak? Oh, tak boleh. Tak boleh. Kita hidup ni dengan rahmat Allah lah kita dapat macam-macam ni. Hatta walaupun orang kafir sekalipun. Dengan keadilan dia lah tu. Baik. Jaya. Baik. Jadi perempuan sampai peringkat yang ketiga ni, dah nasihat pun tak boleh juga. Dah tidurkan sekatil dengan dia pun tak boleh kembali juga. Apa nak buat? Dia kata, pukul. Kalau pukul pun tak boleh juga. Ini mana? Ini pukul ni pun sekiranya dalam satu kitab lain saya baca kan, pukul itu ada faedah. Apa maknanya Cik Syawal ni? Apa makna? Pukul tu ada berfaedah. Apa makna? Makna dia, kita sebelum pukul tu, suami yakin dengan pukulan ni
isteri berubah, baru boleh pukul. Seandainya anak suami tu tak yakin, kalau aku pukul ni dia tak berubah ataupun kemungkinan dia berubah atau tak berubah, tak yakin, maka pukul juga haram. Tak boleh pukul. Tak boleh pukul. Kalau tidak ada berfaedah, jangan pukul ataupun tak yakin. Pukulan tu tak yakin suami tu yang isteri tu boleh berubah. Tak yakin. Jangan pukul. Kalau pukul juga haram atas isteri suami tu pukul. Jangan. Mana ada anak Rasulullah pukul isteri? Tak ada. Walaupun kadang-kadang perbuatan isteri Nabi tu kadang-kadang menyakiti Rasulullah. Tapi Nabi tak pukul. Satu hari Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Rumah anak dia lah. Menantu dia lah. Rasulullah kan. Ketika tu, ketika masuk tu, dia tengok Aisyah tengah tolak dada Rasulullah macam tu. Sampai terdorong Rasulullah ke belakang. Lepas tu, Sayyidina Abu Bakar marah pada anak dia kan. Kenapa buat Rasulullah macam ni? Tapi Sayyidina Rasulullah kata apa? Ya Abu Bakar, kata Rasulullah. Jangan marah dia. Dia dah buat macam-macam kat aku, macam-macam. Tapi aku maafkan. Tengok Rasulullah macam mana. Tak ada bertindak pukul, tak ada bertindak nak tinggalkan, tak ada. Tak ada. Tu tengok contoh lah. Okey. Tidak ada berpindah, tidak ada berfaedah, jangan pukul. Jangan dengan mana kalau pukul juga, sedangkan suami yakin pukulan tu tidak memberi manfaat, tak ada berfaedah, pukul juga haram atas suami. Dosa lah. Okey. Mana kena tahu yang pukulan tu memberi faedah kepada isteri dengan dia berubah. Baru boleh pukul. Baru boleh kita pukul. Tapi pukul bukan pukul kerana menyakitkan, tetapi pukul kerana mengajar adab. Lain tu. Pukul mengajar adab lain. Pukul kerana menyakitkan lain. Okey. Lepas tu, jika ia masih berdegil, jadi masih lagi nusyus, tak hendak mengubah fi'ilnya perangai dia tu, tinggalkan ia dengan keadaan nusyus, tidak berhak apa-apa daripada suami. Andainya isteri suami tu mati pada hari tu, dah tinggalkan begitu nusyus tu, maka tak ada harapan dah isteri tu untuk masuk syurga. Allahu Akbar. Sebab tu dalam bab ni kan tuan-tuan, kita jangan babah lah dia pernah kata macam ni. Kalau ada isteri macam tu, kita ni orang mengaji, dapat isteri macam tu, pukul pun tak nak berubah, nasihat apa tu lagi kan, apa nak buat? Babah lah kata, yang pertama sekali, sabarlah kamu atas tindakan isteri kamu, jangan tolak. Sabar saja, tahan je lah. Pasal apa? Sebab dengan sabar tu, dapat tak pahala kita sabar atas isteri punya perangai? Dapat. Macam mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, isteri dia, subhanallah, isteri dia. Isteri dia macam mana? Buat pot sana, buat pot sini, pot ngumpat sini. Isteri dia. Macam-macam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah uji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan dapat isteri macam tu. Kalau Cikgu Alif nak pahala besar, cari isteri macam tu. Cari isteri yang pakai seluar jean. Yang pakai t-shirt ketat-ketat. Yang seluar jean dia koyak lutut. Rambut pelangi. Tali pinggang, kepala tengkorak. Tali pinggang dia. Sabar. Nasihat hari nasihat. Sampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani tu, anak murid nasihat dia. Nasihat guru dia. Bukan nasihat bagi tahu kan. Bukan nasihat bagi tahu. Tinggalkan, cerailah isteri tu, Syekh. Apa Syekh Abdul Qadir Jailani kata? Dia kata, tak. Aku dapat isteri macam tu, aku dapat pahala, banyak pahala sabar daripada isteri. Aku terima kasih kat isteri. Ini satu tindakan. Kalau boleh sabar. Kalau tak boleh sabar, apa dia? Barulah yang terakhir, tolak. Setelah nasihat tak boleh, tu tak boleh. Tapi babalah kata, alangkah baiknya kalau tak jatuhkan tolak. Kenapa? Sebab jatuh tolak ni walaupun dia halal sekalipun, tetapi bergoncang tak arash Allah. Maksudnya apa?
Maksudnya Allah Ta'ala tak suka berlaku perceraian. Walaupun benda tu halal sekalipun. Sabarlah. Sabar je kita. Macam mana nak buat? Sabarlah. Kalau dapat isteri macam tu. Tapi Alhamdulillah, isteri kita ni insyaAllah. Anugerah Allah Ta'ala tu. Walaupun dia kadang-kadang nak cakap nak poligami tu, jangan. Marah sangat kan. Tak apa. Jangan. Tak ada masalah tu bang Azhar Suwani. Sabar je. Sabar. Walaupun minta. Sampai Mekah minta doa. Tapi sabar. Sabar banyak-banyak. Tak apa. InsyaAllah dapat pahala sabar tuan-tuan. Okey, baik. Tu Babalah katalah. Tu dalam kitab. Dalam kitab Muhimmah pun kata macam tu. Senyum lain. Subhanallah. Allah. InsyaAllah. Baik. Okey. Kemudian, habis kan? Dia tak orang tak? Tinggal ia dengan keadaan nusyus. Itu bahayalah. Lepas tu kita nak tak isteri kita masuk neraka? Nak kan? Kau tak nak macam nak buat? Sabarlah. Nasihat lagi. Sabar lagi. Apa nak buat? Allah dah tentukan nak pak isteri macam tu. Sabarlah banyak-banyak. Mungkin mudah-mudahan satu hari nanti dia berubah. Macam tu. Kalau kita tak redha dengan dia, kalau anda dia mati hari tu, tak cium bau syurga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi pun ada cakap, kalau isteri tu bukan minta cerai tanpa uzur syar'i. Minta cerai tanpa uzur syar'i. Apa uzur syar'i? Uzur syar'i itu ialah syarat mengizinkan isteri itu boleh minta fasah. Bukan minta tolak, minta fasah. Batalkan pernikahan tu. Uzur syar'i itu syarat izinkan. Seperti contohnya, suami tak taat dengan Allah. Suami menderhaka dengan Allah. Maksiat dengan Allah. Itu boleh nak isteri minta fasah. Ataupun suami tak bagi nafkah yang wajib. Bolehlah minta fasah. Boleh minta fasah pada atas suami tu. Itu pun. Tapi kalau semata-mata tak bagi duit raya, semata-mata tak bagi duit raya, semata-mata itu, tak boleh minta. Itu bukan usul syar'i. Pasal apa? Wajib ke bagi duit raya? Tak wajib. Tak ada wajib bagi duit raya. Tak ada. Tak belikan tak belikan emas. Itu kau wajib. Tak wajib atas isteri, atas suami tak wajib. Nafkah tu apa? Nafkah tu makan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Itu je. Ada perhiasan tak wajib. Tak wajib. Kalau tak beli, tak apa. Tak ada. Macam raya baru ni kan tuan-tuan. Ada tengok tak komen-komen. Bang, ayah tahun ni saya nak pakai ketupat. Nak pakai ketupat. Bapak tahu tak ketupat? Tak tahu lah. Rupa-rupanya Bapak kan? Emas yang dibentuk ketupat. Suami kata memanglah raya kita buat ketupat. Bukan nak buat. Bukan nak makan, nak pakai. Isteri punya politik lah. Ya Allah. Macam tu. So dia okey. Kita buat ketupat. Janji janji. So aku tak tahu yang isteri punya tu bukan ketupat makan tu. Ketupat pakai tu. Saya tengok rupanya Puah Kong ada buat emas bentuk ketupat. Puah Kong dengan Habib Jewels. KL tu. Ketupat gantung kat leher. Macam tu. Allahu Akbar. Masya-Allah. Itu tak wajib. Itu kan wajib. Barulah boleh minta fatwa, uzur syar'i, barulah isteri boleh minta fasah. Dan kalau isteri minta fasah tanpa uzur syar'i, tak cuba syurga perempuan macam tu. Sedangkan bau syurga tu boleh dicium dalam perjalanan 500 tahun. Jarak 500 tahun tu, syurga tu boleh dicium dah. Bau dia. Tak boleh cium syurga maknanya apa? Mana itu orang panggil kinayah kepada tak masuk syurga lah perempuan macam tu. Ya Allah, hai. Jagalah baik-baik. Mudah-mudahan isteri yang duduk dalam tirai belakang tu,
Perempuan-perempuan belakang tu, wanita-wanita belakang tu, tolonglah, sedarlah, insya-Allah, mudah-mudahan kan. Kecuali lah kalau isteri tu, kalau suami tu memang tak taat dengan Allah, buat perangai tak baik, bolehlah, mintalah fasah. Boleh, halal. Tapi itulah, jabatan agama pun, janganlah melambat-lambatkan. Itu dah menyeksa pula dah tu. Kalau dia mengadu, cepat-cepat bertindak. Macam tu, jangan file sampai file bertindan-tindan, tak boleh nak selesai. Tak boleh macam tu. Kalau zaman Rasulullah, zaman alim ulama dulu, salaf dulu, cepat aja, bukan susah sangat. Ada mengadu, panggil suami. Betul kamu gini. Bicaralah. Kalau ada saksi, jatuhlah semua. Senang aja, satu hari habis dah. Ini tunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apa peguam ni? Mana boleh macam tu? Itu dah menyeksa isteri. Tak tahulah. Wallahu alam lah. Dan benda tu bukan susah sangat. Satu hari kan, ada berlaku satu benda dekat Kedah tau. Kedah. Suami, dia tulis pada isteri dia, kertas. Aku ceraikan kamu. Aku tolak kamu. Lepas dia tulis tu, dia bagi isteri. Isteri ni, pergilah mengadu ke pejabat. Nak selesaikan masalah tu, ya Allah, berbulan-bulan lama dia. Padahal, sekejap je boleh selesai benda tu. Bukan susah pun. Macam mana nak buat? Panggil suami yang tulis tu. Okey, masa kamu tulis tadi ni, kamu niat tolak ke tak? Suami kata, tak. Aku tulis ni pasal nak diamkan mulut dia. Sebab dia beletih sangat. Boleh tak? Jatuh tolak tak? Tak jatuh. Tak jatuh. Pasal apa? Sebab dalam kitab kata, Al-kitabatu kinayatun. Bermula tulisan cerai tu, kinayah. Kinayah. Maksud kinayah tu, sindiran. Bukan jatuh tolak lagi. Tak sampai 1 jam pun. Panggil suami, tanya pada suami, masa kamu tulis tu, kamu niat cerai ke tak? Tak. Dia kata, aku tak niat cerai. Tak jatuh tolak. Dia kata, memang aku niat cerai. Jatuh tolak. Jatuh tolak 1. Bukan susah sangat. Tapi berbulan-bulan. Itu menyeksa lah tu. Berbulan-bulan si isteri tu menanggung. Aku ni cerai ke tak? Cerai ke tak? Cerai ke tak? Cerai ke tak? Nak bersetubuh takut. Siapa takut cerai? Jadi fitnah pula. Jadi masalah lain pula. Macam mana nak buat? Tangguh sian kawan. Padahal benda tu boleh diselesaikan dalam masa 1 jam, 2 jam dah selesai dah. Macam tu. Kan susah sangat. Tapi duk tambah. Sekarang kan masalah sekarang kan. Saya pun tak tahulah macam mana pentadbiran, saya tak tahu. Wallahualam, saya tak tahu. Contohnya. Suami nak berpoligami. Boleh ke isteri tu lantik peguam? Boleh? Untuk lawan balik suami itu, jangan poligami. Ikut kaedah mana boleh? Mana boleh macam tu? Lantik peguam tu. Kenapa kamu lantik peguam? Lawan pula mahkamah. Peguam dapat duit. Allahu Rabbi. Padahalnya bukan susah sangat pun. Okey. Baik. Jangan marah. Nanti kena jual. Banyak, Muhammad. Abang rasa ya? Ada. Boleh saya cerita, tapi tak tahu saya cerita lah. Suami tulis surat pada jawatan agama, dia nak berpoligami. Lepas tu suami datang pejabat nak poligami. Dan syarat poligami tu pula, kalau tengok slip gaji lah, nak tengok itulah, apalah. Isteri pula, lawan pula, lantik peguam pula. Dakwa suami pula, pasal apa? Suami tak bagi nafkah lah, itulah, ginilah, apa. Padahal elok je, dia rumah besar. Lantik peguam pula. Jumpa dalam mahkamah pula. Allah Rabbi.
Adalah kot, wallahu a'lam, saya tak tahulah tu. Padahalnya kalau kita nak poligami, tak perlu minta izin pun isteri yang kedua tu, yang pertama tu tak perlu pun. Hukum dia macam tu. Hukum dia macam tu. Tak perlu tanya, tak perlu cakap, saya nak poligami, awak kena izinkan. Tak ada izin pun boleh. Tengok Akrimi senyum macam betul. Saya ada sebut. Dia buat masa tu. Dia ada ikut negeri. Tak, kita kan bicara ikut negeri. Kita bicara hukum syarak. Hukum syarak. Dia boleh, tapi ada negeri yang Bukan ada negeri, kebanyakan negeri kat Malaysia ni macam tu. Mungkin tujuan kerajaan untuk mengawal perceraian yang berlaku dengan sebab poligami. Mungkin sebab tu. Wallahualam lah. Itu pentadbiran saya tak tahu, saya minta maaf tu. Saya tak minta maaf tu. Mungkin sebab tu kerajaan nak mengawal. Nak mengawal berlaku kes perceraian dengan sebab poligami. Padahal boleh dimudahkan. Bukan susah. Kalau ada berlaku masalah dalam keluarga, kita panggillah kedua-dua. Selesaikan dalam pejabat, bukan dalam tiap program sini. Kan makan masa program tu pula ada banyak kes pula dia nak kena selesaikan. Sebab tu dalam mahkamah syariah Islam ni dia ada satu kodi je. Kodi tu hakim tu yang akan menentukan jatuh tolak ke tidak. Macam tu. Ikut dalam dalam hukum syarak lah. Tengok hukum syarak. Tolong tengok kalau ada soalan-soalan dalam live tu tengok. Tolong tengok kalau ada soalan dalam live. Not strong lah. Not strong lah. Dia tak dapat tidak, dia kena tiru juga dengan undang-undang civil tu. Dia terpengaruh juga. Padahal boleh je. Ada soalan? Kalau tak ada soalan tak apa. Baik. Okay. Ada? Kalau suami itu kata dia dah bercerai untuk kahwin lain, itu macam mana? Sedangkan lelaki itu masih bersama isteri. Dia tipu siapa? Kalau suami itu isteri lagi. Tak, suami tu dia nak kahwin seorang lagi. Yang ditipu siapa? Takkan yang kedua belum berlaku lagi. Dia tipu siapa? Yang nak kahwin yang baru ni. Mana dia nak kahwin nombor dua kan? Yang ditipu siapa? Yang kedua tu lah. Tak, yang dia masalahnya tu pula. Tak, ini soalan ni bukan ke situ. Dia punya soalan, kalau suami menipu, kata dia dah bercerai. Mungkin bercerai dengan isteri pertama lah. Untuk kahwin lain. Itu macam mana? Sedangkan lelaki itu masih bersama isterinya lagi. Okey. Baik, sekarang kita tanya hukum itu kan. Kita tanya itu kan. Okey. Menipu macam tu dia harus ke tak? Tipu bukan semuanya haram. Pasal kita tanya balik, kenapa suami tu menipu? Sebab susah untuk poligami, susah. Tak perlu minta pun. Hukum asal, suami nak poligami, tak perlu minta izin pun dengan isteri pertama. Tak minta permission pun tak apa. Kahwin je gitu. Walaupun tak tahu ke tahu, tak boleh, tak kira. Pergi Selangor tu cikgu. Tapi cikgu tak kisahlah. Macam tu. Soalan dari Tuan Nur Fakirah. Maaf, saya nak tanya. Suami ada masalah yang buat dia tak mampu nak kahwin satu lagi. Okey. Isteri pula asyik dimaki sepanjang tempoh suami ada orang ketiga. Bolehkah isteri minta cerai sebab tak tahan
sekarang macam ni. Jangan minta cerai. Jangan minta fasah lagi. Nak macam mana kalau suami macam tu? Sebab lelaki-lelaki ni pun ada perangai yang tak elok, yang hudung kan perangai kan. Pasal tak mengaji tu lah. Punca dia pasal dia tak belajar tu je lah. Nafsu nak kahwin tu ada. Tapi orang nak kahwin ni dia kena sedia dengan ilmu tu. Pasal apa? Kena fikir macam ni. Bila kita ada tanggungjawab isteri, kita ada isteri, bermakna kita kena tanggungjawab semua sekali atas isteri tu. Mana apa? Ilmunya, ibadatnya, dunianya. Kan? Dunianya. Jadi suami pun, laki-laki pun kalau nak kahwin, seorang lagi, dia nak kahwin, dia kena bersedia menghadapi tanggungjawab. Ya. Jangan tahu nak kahwin je. Padahal kamu sendiri pun tanggungjawab kamu macam mana? Fiqah kamu macam mana? Tauhid kamu macam mana? Macam mana? Apa itu si suami isteri tu boleh minta fasah tak? Jangan minta fasah lagi. Pergi ngadu dengan qadi, suami dia begini. Panggil suami tu nasihat. Itu tanggungjawab. Jangan minta fasah lagi. Tapi kalau suami dah menyengiti sangat-sangat, dah nasihat pun tak boleh, bolehlah. Tapi saya rasa punca berlaku macam itu ialah kerana nak kahwin susah, undang-undang pula menyusahkan, lepas tu bab fardu ain tak selesai. Sebenarnya bab fardu ain ni tanggungjawab siapa? Bukan. Suami tu dia nak kahwin, dia kena selesai tanggungjawab sebagai fardu ain, dia kena selesai. Siapa tanggungjawab ni? Kerajaan ulil amri kena selesaikan masalah ni. Macam tu. Panggil rakyat ngaji lah. Maknanya kerajaan kena menyediakan prasarana, menyediakan bajet, menyediakan tempat, menyediakan guru. Dan kalau boleh buat undang-undang, siapa tak mengaji, tangkap. Masuk penjara. Dalam penjara tu, bagi dia mengaji. Macam tu. Barulah kerajaan tu selesaikan masalah rakyat ni. Sebab kebanyakan punca yang jadi macam ni kerana rakyat tidak belajar agama. Itu punca dia. Pasal apa punca suami macam ni? Yang pukul, yang maki hamun, sebab apa? Sebab dia jahil. Sebab dia jahil. Siapa sokong saya? Angkat tangan. Alhamdulillah. Nampak tak? Macam tu. Ini selesaikan masalah kita dulu. Macam tu. Ya? Okey. Baik. Tapi Alhamdulillah kita nak boleh ngajikan. Dapatlah. Kita pun sekarang macam kita ni. Dah tahu kan. Kita sanggup buat tak? Sanggup tak maki hamun isteri kita? Tak sanggup. Kenapa kita tahu dah? Dosa kita tahu, pahala kita tahu, nak macam Rasulullah larang macam mana, kita tahu dah. Lepas tu kita tak sanggup buat. Mengaji tauhid, ada iman, tahu ni malaikat tulis begini-gini, kita tahu ada malaikat, ada Allah, ada Rasul. Kita tahu beriman lah tu. Alhamdulillah lah tu. Ada? Ada tak? Okey. Jadi soalan tu, apa lagi dia tanya? Sungguh. Patutnya kerajaan lah sediakan untuk rakyat. Sediakan macam tu. Kenapa dalam bab bola, kita boleh ambil orang lain, jadikan rakyat kita, kan? Lepas tu, jadikan pemain bola sepak negara kita. Padahal semua orang yang tahu, ini bukan orang Malaysia, ni orang luar negeri tu. Nak menang punya pasal. Tapi why? Kenapa dalam bab agama, kenapa kita tak boleh panggil ulama' dari luar, duduk sini, bagi datang kat dia, bagi tanah kat dia, buka pondok, buka madrasah, paksa rakyat pergi haji. Kenapa tak boleh macam tu? Kita ada 60 bilion. Tak boleh menyediakan? Saya pentadbiran saya tak tahu, tapi hukum macam itulah. Hukum macam itulah. Macam tu. Ini macam mana? Sekarang ni rakyat yang tak belajar, rakyat yang tak nak mengaji ni,
Tak ada apa tindakan kerajaan. Tak ada tindakan apa-apa. Bagi saya, bodoh saya ni, kan, nak menangani masalah rasuah, masalah pecah amanah, masalah apa lagi? Masalah mabuk, masalah apa lagi? Apa lagi masalah kita sekarang? Yang berlaku dalam masyarakat apa dia? Rasuah, LGBT, judi, semua tu. Dengan satu je boleh selesai masalah ni. Apa dia? Masalahnya kita kena sediakan untuk menuntut ilmu yang fardu ain untuk masyarakat. Selesai masalah. Rasuah selesai, pecah amanah selesai. Apa lagi? Isu bergaduh selesai. Perceraian selesai. Masalah sembahyang Jumaat selesai. Masalah zakat selesai. Selesai semua. Ini caller Syed Syawal bukan caller saya. Jaga baik-baik. Nanti tak bagi azan dah. Nanti. Baik. Selesai masalah semua. Betul tak, Mak? Selesai betul tak Cik Jab suruh selesai masalah Cik Jab? Betul tak? Betul, hampir selesai. Ngaji je, selesai masalah. Macam tu. Kalau ada pun, mungkin kes-kes yang terpencil lah. Kalau rakyat dah selesai masalah fardu ain, dah selesai semua kan. Ada berlaku lagi. Mungkin itu masalah yang terpencil lah. Jauh lah. Kemungkinan macam tu. Lagi okey, baik. Macam tu. Jadi, tak boleh nak ubah lagi perangai tu. Tinggalkan. Tapi bahaya tak tinggalkan ni? Bahaya lah. Apa bahaya dia? Andainya isteri tu pula dia buat benda lebih besar lagi. Contohnya, dia degil, dia nusus. Lepas tu, kita tinggalkan dia. Dia pergi berzina dengan lelaki-lelaki lain. Macam mana? Makin rumit tak masalah ni? Janganlah macam tu. Macam tu. Kalau selesai masalah ni, barulah hujung dia tu ada tolak macam tu. Baru boleh selesai semua tu. InsyaAllah mudah-mudahan rahmat Allah lah tuan-tuan. Semua ni insyaAllah. Okey. Jaga. Ya. Terus buat maksiat. Macam mana? Adakah dosa dia? Tanggungjawab suami juga. Masih lagi. Sebab selagi mana ikatan suami isteri itu masih lagi terikat, tetap suami akan menanggung. Belum cerai. Dan kalau masih dah habis edah, kalau dalam edah, masih lagi. Sebab tu dalam edah, kalau suami itu mati, harta suami boleh dapat tak faraid berisri dalam edah? Dalam edah. Dapat tak? Dapat. Kecuali tolak 3. Tolak bain. Tu tak boleh buat apa dah. Tapi kalau selagi tolak tu tolak raj'i, boleh dirujuk dalam edah. Kalau suami meninggal, mana ada isteri dapat harta faraid. Harta suami dapat. Macam tu. Jadi patut masalah tu kalau dia berzina, tanggungjawab suami ya. Nak tinggal pun, kena orang kata bertindak dengan bijak lah. Tu macam tu. Okey. Baik. Agaknya, ini masalah rumah tangga ni memang kritikal sekarang ni sebenarnya. Okey. Apatah lagi kalau berlaku tu, pada orang yang terkenal, artis-artis, pelakon-pelakon semua, cepat je tersebar. Kalau orang kampung mungkin tak. Tapi kalau yang artis-artis ni, cepat je tersebar. Macam tu. Habis. Jaga. Okey. Bila dah ditinggalkan tu maksud tu tidak terhak apa-apa daripada suami. Maksud tidak terhak tu apa dia? Tak berhaklah isteri tu mendapat nafkah daripada suami, makan, minum, nafkah batin. Tak ada hak dah lah. Tak ada hak dah. Tak ada hak dah tu. Tapi masih lagi bahaya. Apa dia? Masih lagi kalau andainya si isteri yang ditinggal tu melakukan perkara maksiat, suami pula kena tanggung juga. Maknanya kita sebagai suami kena bertindak bijak lah. Bijak macam mana kan? Okey. Ini kita baca ni masalah isteri yang nusyus. Ini masalah isteri. Suami yang tanggung. Tapi sekarang ni macam tadi kata, isteri yang tanggung pula. Suami pula yang perangai. Perangai tak baik. Okey, macam mana buat?
Adapun kalau suami pula yang nusyus. Dia sebenarnya perkataan ni tak boleh kata suami nusyus, tak boleh. Pasal apa? Sebab suami tidak ada istilah suami derhaka dengan isteri, tak ada. Yang adanya suami derhaka dengan Allah. Sebab tak jalankan tanggungjawab. Sebab dia maki isteri dia marah isteri dia, pukul isteri tanpa sebab. Macam-macam tu. Okey. Adapun kalau suami pula yang nusus, tidak menyempurnakan kewajipannya, ini nusus dengan Allah ni. Seperti tidak bergilir. Tidak bergilir kalau isteri tu, kalau suami tu berpoligami. Lebih daripada satu isteri dia. Jadi dia kenalah apa? Bergilir tu. Giliran tu wajib, malam tu wajib. Kalau malam ni rumah sini, malam esok rumah sana. Macam yang kata siapa tu nama tu. Malam ni rumah kak apa? Kak Bedah. Lepas tu malam ni rumah ni. Sampailah Abang Jamil mampus. Kan? Macam tu lah. Itu giliran tu, Cikgu Azli. Dia tak boleh, dia ikut suami lah. Ikut suami. Contohnya mana? Isteri ada 2. Tapi kan, dekat Kuching 1, dekat Bintulu 1. Contoh. Boleh tak buat malam ni sini, malam besok sana? Boleh tak buat? Tak boleh. Pasal apa? Jauh. Habis macam mana? Yang tu buat macam ni. Seminggu Kuching, seminggu Bintulu. Tapi seminggu tu on the way tak kira. Tahu tak? Tahu tak? Perjalanan, berapa hari perjalanan? Sehari. Sehari tu tak kira. Dia kena seminggu, 7 hari sini, 7 hari. On the way, tak kira. Faham? Okey. Baik. 7 hari, 7 hari. Tapi, itu betul masalah giliran ni, saya boleh cerita. Orang lain tak cerita, orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh cerita. Saya boleh cerita. Itulah untung. Jadi, bab giliran ni wajib. Adil orang ni wajib. Kalau sana sini semalam, sini semalam. Sini semalam. Yang tu. Kalau sini seminggu, sini seminggu. Itu wajib. Itu macam tu. Jadi, tidak bergilir tu maksudnya, dia tidak menyempurnakan giliran. Umpamanya, duduk dengan nombor 2 je. Atau duduk nombor 1 je. Macam tu. Okey. Sebab itulah kalau nak berpoligami, jangan sembunyi-sembunyi. Cakap je terang-terang. I dah poligami, I dah kahwin satu lagi. You isteri, you kena patuh dengan I. Mana ni? Tak wani pula. Jangan sembunyi. Kata gentleman lah bro. Macam tu. Jadi giliran lah. Malam sini. Itu giliran. Okay. Kemudian, itu tanggungjawab dia tak boleh tak buat. Dia tak buat tanggungjawab begini tu dia tak buat. Tiada beri nafkah. Sama ada nafkah zahir ataupun batin. Dia tak bagi. Dan sebagainya. Okey. Kenalah qadi paksa dia menyempurnakan kewajipan. Macam mana qadi nak tahu? Isteri buatlah report, pergilah jumpa qadi. Dan isteri yang menghadapi masalah macam ni, dia keluar daripada rumah, adakah wajib dia berada mahram keluar? Tak wajib. Maknanya tidak berdosa dia pergi qadi untuk mengadu hal dia dengan qadi, dia keluar rumah, tak perlu kepada mahram. Dia keluar sendiri je lah. Keluar sendiri jalan. Tak perlu kepada mahram. Pasal apa? Sebab wajib tak ada kena mengadu tu. Wajib. Ngadulah. Anak Tok Qadi. Anak suami saya bagian. Jadi Qadi pula bila menerima aduan, maka Qadi akan terus panggil suami dia. Pasal apa? Takut isteri tu fitnah. Dakwaan tak benar. Okey. Kemudian bila isteri dah macam tu, dah mengadu,
Maka qadi pun panggil. Jangan tangguh sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jangan tangguh. Panggil terus. Kalau jauh, sekarang lagi senang. Apa dia? Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada apa lagi? Surat khabar, media sosial, semua ada. Ngadu lah. Cakaplah kalau suami dia jauh, tak tahu mana-mana. Kamu tengok terus kat dalam Facebook pun boleh. Cakap live pun boleh, dalam TV pun boleh. Boleh. Lagi mudah. Kalau dulu nak kena carilah gitu gini-gini. Payah . Sekarang aku senang. Katalah contoh siapa nama dia. Si fulan bin si fulan, isteri kamu telah mengadu kepada qadi begian. Kamu ni akan datang ke pejabat, tarikh sekian. Sebarkan, viralkan. Dia kena pergi lah. Dia kena pergi lah. Kalau takut malu, buat secara sembunyi-sembunyi lah. Pergi. Ngadu. Panggil suami tu. Bila panggil suami tu, isteri kamu dakwa gini. Benar tak? Betul tak? Panggil isteri pula. Ada saksi? Ada. Macam tu. Pasal apa? Kadang-kadang suami pula dia nak escapism, dia nak menyelamatkan diri dia pun boleh bohong juga. Kena. Sebab itulah dalam kaedah ni ramai al-bayyinah ala man ankara wal yaminu ala mudda'i. Terbalik kot. Saya tak ingat. Itu kaedah dia. Jadi kalau orang yang mendakwa tu dia kena bersumpah kalau tak ada saksi. Sumpah. Macam tu. Jadi macam itulah. Baik, selesai masalah macam tu. Ngadu pada qadi. Okey. Kemudian qadi pula bila dah sahih dah dakwaan isteri tu benar belaka, maka qadi kena paksa panggil manusia ni macam itulah. Dia kena paksa. Ni satu hal lagi ni. Apa dia? Sebab masalahnya suami macam tu kenapa? Tak ngaji lah. Dia tak ngaji. Tak belajar fardu ain. Dia kena paksa menggunakan kewajipan itu dengan permintaan isteri kerana ia lemah hendak mendapatkannya. Jadi isteri tu memang tak lemah, perempuan kan. Lemahlah dia. Nak mendapatkan suami tu balik. Nak dapatkan suami tu tak ada dia nusyuz dah, tak ada dia derhaka dengan Allah dah. Macam itulah. Macam tu. Jadi bukan kira poligami ni. Masalah walaupun seorang pun ada suami yang macam tu perangai. Ada. Suami perangai macam tu. Dosa tu. Kadang-kadang kami tak mahu cakap lah. Kadang-kadang kan. Suami ni kan. Ini sebab itulah kita sekiranya lelaki ni. Ini nasihat untuk siapa-siapa sajalah. Masuk saya bercakap ni lah. Kalau andainya kan. Kita tengok perempuan dekat luar sana. Lebih cantik daripada isteri kita. Sabarlah. Itu jodoh yang sesuai untuk kita. Kan? Sabarlah. Sebab tu kadang-kadang ada laki-laki yang kerja dia tu memang kerja yang bergaul dengan perempuan cantik semuanya. Jangan bandingkan perempuan cantik tu dengan isteri dia kat rumah. Jangan. Macam mana selesai ni? Macam ni. Kita isteri ni kan. Ya Allah, kat rumah dialah lintang pukang. Maksud lintang pukang tak lintang pukang? Tahu tak? Tunggang langgang dekat rumah dia jaga anak kita, basuh berak anak kita, basuh kain rumah anak kita, basuh kain baju kita, dia yang basuh. Jadi bila dia nak bersolek? Bila dia nak berhias-hias? Bila? Macam tu. Jadi kena fikir satu je. Bagi saya kena fikir satu je. Kalau itu jodoh kita, mana itulah sesuatu yang Allah telah mengatakan itulah sesuai untuk kamu. Dah lah. Itulah. Nampak tak? Pasal apa? Kecantikan ni, dia bukannya, apa orang putih kata apa? Subjektif kan? Jadi itulah sesuai untuk kita. Dah lah. Ini dak ni. Kadang-kadang ada suami yang, saya laki-laki macam ni memang marah. Siapa marah? Dia bergaul dengan perempuan kat luar.
Nak kau perempuan kat luar, cantik-cantik kat luar tu, balik rumah dia hantam isteri kita yang nak cakap, dia pukul, dia maki, dia pam. Padahal suami isteri tu masih ditinggalkan, dia lah masak, dia lah basuh pinggan, dia lah basuh kain, dia sapu rumah, dia begitu, dia gini. Yang kat luar tu bukan belum tentu baik lagi. Nak kita pandang muka ke pandang kebaikan? Pandang baik. Pasal muka tu, adakah kecantikan tu akan kekal cantik? Tak. Jangan Khalid sekali keluar bisa. Kan macam tu. Macam tu ya. Memanglah adalah perempuan yang cantik kat luar tu. Tapi kita kena kawal lah diri kita. Kawal diri kita ni. Memanglah. Kadang-kadang isteri kita tu, yalah umur pun dah 50 lebih. Contoh kan, dekat 60 lebih. Memanglah kekurangan situ. Jangan pandang ke sana. Macam tu. Okey, pandang isteri kat rumah tu macam mana, khidmat kita macam mana, khidmat kita tu macam mana, anak kita siapa jaga? Dia jaga. Macam tu, anak kita sampai besar, sampai sempurna anak kita tu, siapa yang jaga? Isteri kita yang jaga. Macam tu. Jadi kita mengaji ni, tolonglah kawal benda tu. Walaupun kat luar, kat pejabat tu, ada perempuan cantik, tapi sabar. Nak cakap, jangan. Dah, ingat isteri kat rumah tu. Jangan sampai nak balik sebabkan nak dengan perempuan yang cantik kat luar tu, pukul isteri kita kat dalam rumah ni. Jangan. Macam tu Okey, baik. Ini nasihat luar pada tajuk ni, tapi tak apalah. Okey. Itu kalau isteri tu, suami tu yang jahat, ngadulah. Janganlah diam saja. Tapi kalau isteri tu sabar, boleh tak? Sabar, kena pukul, sabar kena tu kan. Boleh tak? Boleh, sabarlah. Macam mana? Macam mana nak buat? Okey. Habis Okey. Sekiranya suami tu seorang yang tabiat tak baik. Macam tadi jugalah kan. Suka menyusahkan isteri atau mukul isteri dengan tak tentu pasal. Tak ada sebab yang syar'i pun nak pukul. Tak ada. Padahal ni tak nasihat pun. Padahal nak pukul tu, itu pilihan yang ketiga, yang keempat tu, pukul tu. Pertama dia, kalau isteri tu lusuh apa dia? Nasihat. Yang kedua, tinggal tempat tidur. Yang ketiga, baru boleh pukul. Itu pun pukul ada syarat. Kalau yakin kata pukul tu boleh berfaedah, boleh menyelesaikan masalah isteri tu, boleh pukul. Kalau tak boleh, kalau pukulan tu kita tak yakin kita ada faedah, pukul juga haram atas isteri, atas suami. Dosa. Okey, baik. Jadi pukul tu pasal tentu tak ikut aturan dia. Ni nasihat dulu. Tidak ni, main pukul dia. Hendaklah qadi melarang daripada melakukan demikian. Maknanya kena ngadu jugalah. Ngadu, tunjuk. Ni lebam sini, pukul tengok. Ni qadi ni tengok ni. Dia pukul aku kat muka ni, lebam aku ni. Tengok. Tapi qadi tak terima bulat-bulat. Dia macam mana pun, dia kena panggil. Panggil tu. Jadi bila dah jelas kata, memang suami tu pukul, suami tu perangai macam tu. Maka apa nak buat? Hendaklah qadi melarang ia suami tu daripada melakukan demikian. Dengan tak payah hukum apa-apa kali yang pertama lah. Kali pertama tu, kalau ngadu lagi, okey. Tetapi jika diulang perbuatannya, perbuatan tu hendaklah qadi menghukumkan dia dengan hukuman yang munasabah. Ini kata takzir ni. Boleh hukum dengan takzir. Macam mana? Penjarakan suami tu ke? Denda ke? Itu ikut kerajaan lah. Ikut kerajaan yang merintah macam mana. Nak takzir suami dia dah berlaku 2 kali dah ni. Dia ajak ni si tu Muay Thai. Disikunya. Tu sampai patah-patah macam tu kan. Tak boleh lah. Jadi qadi tak boleh diam lah. Kena hukum lah. Takzir lah. Denda ke, ataupun penjara ke, sabit tu. Tapi masih lagi suami isteri. Kena qadi lah. Macam mana sebenarnya. Qadi kena cerdik lah. Qadi kena ada undang-undang. Tapi sekarang ni kita dah ada undang-undang kan. Undang-undang kekeluargaan kan. Ada, buatlah. Tunai kan tu. Okey. Dengan hukuman yang munasabah. Supaya ia berhenti daripada membuat inayah
ke atas isterinya itu. Ada? Okey. Baik. Ada? Tapi kalau isteri itu, suami bertindak macam tu kerana isteri itu menghalang poligami, iaitu tindakan atas isteri pula. Anak tak kasih pula. Pasal apa? Sebab kau jangan halang. Anak isu qadi pula kena kata kamu nak poligami ni mampu tak? Bagian. Nak tengoklah. Anak kalau kata, kau mengaji pun tak, Ustaz Mal pun tak tahu apa makna Ustaz Mal, suruh dia ngaji dulu. Ngaji dulu. Anak engkau takluk sifat kudrat pun kau tak tahu. Suruh ngaji lah. Ngaji. Suruh ngaji. Sediakan Tok Guru ngajar dia. Okey. Kita iman Islam apa dia? Cerita. Boleh. Tapi itu memang nanya lambat nak poligami tak? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Okey. Tengok dalam. Allahu Akbar. Yang tu kena bertindaklah. Jabatan agama kena bertindaklah. Sebab itulah kan yang baru-baru ni Bapak ada hantarkan saya tu kan. Dia kata Isra' dan Mi'raj tu perkara yang tak terima pada akal dia. Mustahil pada akal kan. Yang katanya tu kan. Tu ada satu ustaz tu lah dia kata, ni jawatan agama kena check lah ni betul orang ni. Kalau dia salah cakap ke atau tersasul ke kena check lah. Macam tu. Betul lah. Sama kita ni, ya Allah. Subhanallah tuan-tuan. Yalah banyak benda lah, banyak benda. Banyak benda berlaku dalam agama ni, banyak benda berlaku. Okey, kemudian tengok. Habis masalah tadi ya. Jika salah seorang daripada suami dan isteri, salah seorang, sama ada suami ataupun isteri, mendakwa, menuduh, ataupun mengatakan, kau inaya lah, dia kata, mengatakan, kau naya lah yang membuat zalim atas dirinya. Ini. Kawannya lah. Kata mengatakan, kawannya lah yang membuat zalim atas dirinya. Hendaklah qadi mencari orang yang ada kepercayaan daripada jirannya, menghadap hal keduanya, kemudian memberitahu kepadanya. Macam ni. Mengatakan kata, jika salah seorang daripada suami dan isteri mendakwa, mendakwa, dia mengaku, mengatakan kawannya lah yang membuat zalim atas dirinya. Ini kawannya lah ni, kawan siapa? Kawannya lah, kawan suami atau kawan isteri. Tengok siapa yang dakwa lah. Membuat zalim atas dirinya. Hendaklah qadi mencari orang yang ada kepercayaan. Siapa dia orang yang ada kepercayaan tu? Siapa yang dekat dengan dia? Daripada jirannya, daripada kawan-kawan yang lain. Tengok. Hendaklah jirannya menghadap hal keduanya, kemudian memberitahu kepadanya pada qadi. Jadi, mengendap. Spy. Okey. Jadi ni. Hendaklah qadi mencari orang yang ada kepercayaan daripada jirannya, mengendap. Mengendap. Mengendap tu mana perhati ya? Hal keduanya, kemudian memberitahu kepada qadi. Jadi qadi kena pasang spy lah. Pasang spy tengok. Pasal ada dakwaan kan? Dakwaan kena zalim, kawan kena. Jadi kena perhati lah. Perhati ya. Qadi. Sekiranya tidak ada orang yang ada kepercayaan. Jadi qadi pula, kalau kata orang tu tak ada siapa kepercayaan, tak ada. Lantikkanlah ataupun
letakkan, takkan ada keputusan tak ada apa ni tu, sekiranya tidak ada orang yang ada kepercayaan, tak ada siapa yang boleh dipercayai, tak ada. Letakkan, tumpangkanlah sementara di rumah orang yang ada kepercayaan supaya menyampaikan kepadanya kepada qadi apa yang ia tahu dari hal keduanya itu. Jika nampak siapa yang jahat daripada keduanya, hendaklah qadi melarang supaya jangan melakukan demikian lagi. Ini masalah ni macam ni. Masalah ni kan, jika suami dan salah seorang suami ini mendakwa kawannya lah yang zalim. Mana suami ini contoh, suami dia dakwa isteri dia lah zalimkan dia. Ataupun isteri pula mengadu mendakwa suami dia lah menzalimkan dia. Tak tahu siapa ni. Pasangan dia tu lah, bukan kawan dia tu, maknanya orang lain tak. Kalau suami, isteri dia, suami dakwa isteri dia yang zalimkan dia. Kalau isteri pula, suami dia yang dakwa, yang suami dia pula yang zalimkan dia. Tapi tak jelas. Apa sebenarnya yang berlaku tak jelas pada qadi tu. Maka qadi, tanggungjawab dia, hendaklah dia mencari orang yang boleh dipercayai untuk beritahu pada qadi tu apakah sebenar masalah yang berlaku kepada pasangan suami isteri ni. Qadi tak bolehlah hukum ikut sempat dan dia tak boleh. Yang ni kena makan masa sikit lah. Macam mana? Maka pada ketika tu carilah orang yang boleh dipercayai. Siapa dia? Yang dekat. Jiran. Jiran. Okey. Ataupun cari orang yang rapat dengan dia daripada keluarga-keluarga ni. Cari, tengok. Yang boleh dipercayai lah. Nak boleh dipercayai tu pun nak ambil masa lama juga tak? Nak cari tengok siapa yang boleh dipercayai ni. Kalau jiran pun mungkin dia duduk sebelah kawan ni. Kita tak tahu. Carilah. Jadi qadi sebenarnya kerja qadi ni banyaklah kerja qadi ni. Banyak. Qadi kena banyak kerja dia. Sebab tu qadi ni kan dalam bab agama ni kan, qadi ni dia tak boleh duduk sekali dengan orang ramai, tak boleh. Qadi, hakim ni tak boleh duduk sekali bercampur dengan orang ramai, tak boleh. Dia kena asing. Sebab dia menjalankan undang-undang. Dia penguat kuasa undang-undang. Sebab apa? Penguat kuasa undang-undang ni, dia tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Tak boleh. Hatta Maman, nak terima hadiah daripada orang lain pun tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Kalau kita asyik bagi hadiah, kalau berlaku hati kita apa satu, qadi nak hukum tu malu-malu Allah dengan kita. Tak boleh. Lepas tu qadi, hakim, orang yang bersangkut dengan penguat kuasa undang-undang, dia tak boleh duduk sekali orang ramai, tak boleh. Dia kena duduk asing. Bahkan orang yang menjalankan undang-undang dengan orang yang menghakimi undang-undang, dia tak boleh kahwin. Dia tak boleh. Sebab itulah polis, dia tak boleh kahwin dengan peguam. Tak boleh, tak boleh. Sebab polis dia penguat kuasa undang-undang. Peguam, kerja dia menentukan siapa benar, siapa kalah, siapa yang betul, siapa salah. Kalau dia dipengaruhi polis tu, pengaruh peguam tu, macam mana nak buat? Tak boleh, tak boleh. Okay. Jadi masalah ni, qadi, dia kena cari, nak selesaikan masalah rumah tangga dua orang ni. Apa masalah sebenarnya, dia kena cari orang yang boleh dipercayai. Okey. Ataupun kalau tak ada juga, dia kena letak satu orang tu. Kalau suami yang mendakwa, dia kena cari suami tu kena letak tempat asing. Nak tengok. Kalau isteri yang mendakwa, dia kena asingkan. Letak rumah siapa yang boleh dipercayai lah. Okey. Apa yang tahu tentang hal keduanya. Jika nampak siapa yang jahat, lepas tu dah diasingkan, nampak siapa yang jahat, siapa yang tak baik, siapa yang zalim. Hendaklah qadi melarang. Qadi pun buat keputusan larang. Kamu siasatan aku, kamu yang jahat ni orang sekian, suami ke isteri ke. Jadi laranglah. So, jangan melakukan demikian lagi. Jangan aku jahat lagi, jangan. Qadi kena buat kerja lah. Qadi kena buat kerja. Okey.
Setelah demikian adanya, ini berlakunya, tiba-tiba tidak juga mahu baik. Dah sampai tak mau baik dah sangat dah. Dah berlaku macam tu, dah dibuatkan kepercayaan, dah disiasat gitu. Tak nak baik juga. Tak nak bersama-sama juga. Kita nak ngelakkan daripada berlaku perceraian tu. Berlaku pembatalan nikah tu. Berlaku juga tak boleh baik juga. Malahan makin tegang perselisihan. Syikok tu masih makin tegang dan perseteruan antara keduanya, suami isteri ni. Okey. Kemudian qadi mengangkat hakim. Hukam. Dan itu apa? Hakam. Hakam tu mana pihak dua pihak tu hantar belaka. Macam mana nak buat? Wakil dari pihak keluarga suami dan hakam daripada pihak keluarga isteri. Hantarlah anak bapak ke, bapak dengan bapak ke, mak dengan mak ke, atau keluarga lah. Hantar. Supaya nak selesaikan masalah ni. Keluarga. Atau dari pihak orang lain. Daripada keluarga. Cuma sunat sahaja daripada keluarga dia sunat. Ataupun orang luar, bukan keluarga, boleh. Supaya kedua-duanya hakam ini memikirkan, merundinglah, bukan bergaduh. Dan merundingkan apa yang patut. Dan suami berwakil kepada hakamnya pada menceraikan atau tebus tolak. Ikutlah. Nak khunuk boleh, nak ceraikan terus boleh. Okey, dan si berwakil kepada hakamnya pada menerima. Ikutlah apa rundingan tu berlaku. Nak cerai ke, nak berbaik-baik balik ke. Itu orang panggil last kali dia punya tindakan. Tindakan last kali. Apa nak buat? Dalam masalah yang berlaku dan dalam Malaysia yang pelakon-pelakon punya hati-hati itulah adalah nanti hakam ni. Peguam ni? Peguam tak nama hakam. So, peguam ni dia nak pertahankan anak guam dia kan. Bukan nak berunding. Dia peguam dia bukan hakam. Pasal apa peguam ni? Dia al-fulus wal duit saja. Betul tak? Dan dia kena pertahankan dia punya anak guam dia. Walaupun dia tahu anak guam dia salah sekali pun. Dia peguam memang macam tu kan? Peguam memang macam tu. Sebab tu arwah bapak saya kan, dia tak bagi jadi peguam. Dia tak bagi jadi peguam. Pasal apa? Sebab peguam ni, kadang-kadang yang salah jadi tak salah. Boleh jadi. Tengok kalau peguam tu pandai cakap, kan, dia belit sana, belit sini. Tu dah macam tu lah. Jadi, tak boleh kita hakam. Patut nantilah kawan ni, mak dia ke apa ni, kadang-kadang pihak mak bapak ni pula bukan nak berunding tau. Sampai nasihat lah, tak usah lah, kau cerai je lah. Apa, kalau kau gentleman lah, kau cerai. Mana boleh, itu bukan berunding namanya. Kita nak mengelakkan daripada berlaku perceraian tu. Anak ini ada pihak bapak, kalau betul-betul gentleman, kau cerai lah anak aku. Itu bukan berunding nama dia. Tu makin teruk, makin rumit, makin kusut lah jadi masalah tu. Hakam tu tentu dua pihak macam tu. Lawan. Yang tu sekarang ni masalahnya. Apa jadi sebab jadi macam tu, apa ni Kimi? Kenapa jadi macam tu? Nak gaduh kenapa? Sebab tak reti hukum ni ya. Sebab tak reti hukum ni. Kita nak pertahankan masjid tu. Jangan bagi runtuh. Dia pun nak bagi runtuh. Dia ambil sebelah pihak saja. Kalau bapak dia tahankan anak dia. Kalau bapak dia tahankan anak dia pula. Tak boleh. Itu bukan hakam nama dia. Itu makin kusutlah masalah. Patutnya nantilah hakam tu. Mana orang yang berunding dua-dua tu. Berunding. Dua-dua tu berunding. Patutnya lah. Saya tak tahu macam mana putusan macam mana kan. Mahkamah tu Allahuakbar. Sebab masalah ni lantik peguam-peguam ni lah jadi masalah ni. Padahalnya tak perlu ke lantik peguam. Dalam masalah agama ni perlu lantik peguam ke masalah macam ni? Tak perlu pun.
Tak perlu pun. Qadi je boleh selesaikan masalah tu, senang je. Tapi dah rumit bila kau nanti peguam dah jadi rumit dah. Undang-undang jadi rumit dah. Tu yang dalam kitab lah. Tu saya tak tahu lah pentadbiran. Wallahualam, saya tak tahu. Dalam kitab macam tu lah. Jadi berunding tu, kalau dah tak boleh nak baik-baik tak boleh juga. Jadi sekarang ni, nak buat macam mana? Nak tebus tolak ke? Nak jatuh cerai ke? Nak fasah ke? Runding. Dah tak boleh baik sangat. Okey. Kadang-kadang kan, yang baru ni berlaku siapa? Ya. Betul. Tu kan. Bapak dia kan paksa menantu dia cerai. Bapak perempuan tu. Sampai dia cabar kata, kalau kau betul-betul gentleman, kau betul lah jantan, kau cerai. Nampak itu bukan berunding nama dia. Sebab tu kalau kita ada anak perempuan lah kan, Cikgu Adli ada anak perempuan 2 orang kan, 2 anak perempuan kan. Andai lah, bukan kata andai katalah anak kita perempuan ngadu pada kita, suami dia bergiam. Kita tak boleh membetulkan anak kita semata-mata, tak boleh. Kita nasihat. Tanya menantu tu, betul tak kau buat giang. Tanya. Yang masalah tak boleh sembunyi-sembunyi, tak boleh. Tanya lah. Betul tak? Kalau kau betul, jangan buat macam tu. Ini isteri kamu. Kena nasihat macam tu. Jangan kita membetulkan anak kita. Ini dakwaan. Kadang-kadang tak pernah sabar tau. Tak pernah sabar. Tak bagi nafkah. Tapi tak bagi nafkah macam mana kalau kehidupan kau bermewah-mewahan sangat. Padahal makan, minum, hidup, gemuk. Betul tak? Bukan tak hidup. Contoh yang berlaku baru ni, bukan dia tak hidup. Hidup elok aja. Pakai cantik-cantik lagi keluar. Dia terpengaruh dengan kehidupan artis yang nak senang, nak tengok artis sana ada orang temah, ada gelamah, dia tak ada. Awak pandang situ, tu tak salah. Tak salah. Padahal si suami tu bagi makan tak? Bagi. Nak bagi minum tak? Bagi. Bagi tempat tinggal tak? Bagi. Pakaian, air bagi tak? Bagi. Apa lagi? Macam tu. Jangan dibah tau. Jangan. Jangan dakwa-dakwa, jangan macam tu. Kecuali kalau sungguh lah. Macam tu. Daripada gemuk jadi kurus dah, tak makan. Itu boleh lah. Dia pipi tembam tu, pipi dah tengah tengkorak. Itu memanglah patut. Macam tu. Okey. Jaga dah. Okey. Jadi part berunding. Okey nah. Berunding tu dapat keputusan macam mana? Pada menerima cerai ataupun sanggup membayar tebus tolak. Kalau tebus tolak ni kan, kalau suami tak nak cerai. Kan? Ya. Sebut. Tak. Sebab kaunseling tu satu pihak je. Satu orang mewakili dua-dua. Itu bukan hakam. Itu kan berunding. Itu nak bagi motivasi saja. Itu pihak yang berwajib lah. Kan? Tapi hakam tak ada, tak lantik. Kemungkinan pihak yang berwajib tengok yang hakam ni pun perangai sama juga. Tak mengaji juga. Jangan tu buat. Makin teruk. Jadinya lepas tu makin teruk. Kau dilantik lah mana orang yang rapat dengan anak pihak isteri, siapa? Pihak suami, siapa? Kalau pihak pentadbiran, boleh. Tapi cuma sekarang masalah pentadbiran, dia tak bolehlah satu pihak saja. Sekarang ni masalah ni, pihak agama ni, dia satu pihak saja. Kaunseling tu satu pihak saja kan? Yalah, buat asing-asing pun orang yang sama kan? Orang yang sama.
Mahkamah lah, mahkamah syariah lah. Dia kaunseling, dia panggil kawan ni, dia panggil kawan ni. Kalau berunding ni ialah dua pihak, ada dua orang yang berlainan. Pakai peguam lah. Tapi peguam bukan berunding. Matlamat. Sampai keputusan. Jadi peguam masing-masing ni bukan berunding. Kalau dah berunding, tak perlu masuk kod. Macam tu. Kalau dah mahkamah, kalau dah sidang kitab ni, kalau dah berunding dah tu, dapat satu keputusan lah. Ada pula tak dapat keputusan ke? Dia berunding ni nak capai keputusan lah. Tak berlaku juga. Oh, parah juga zaman kita ni. Betul lah. Punca tak mengaji lah. Itu je punca dia. Sebab tu saya nasihatkan lah atas diri saya sendiri semua-semua sekali lah. Alibah, kalau nak cari suami, cari yang ngaji. Cari yang mengaji. Cari yang mengaji. Tak boleh tak mengadu pada tadi ada masalah yang bukan poligami juga. Taklah, apa masalah pun boleh. Bukan sebab poligami saja. Masalah tak bagi makan, masalah tak beli baju raya. Tak sungguh. Baju raya ni wajib tak? Wajib. Wajib. Sebab bagi pakaian kepada isteri ni, suami, 2 kali setahun. Kecuali lah kalau isteri tu redha. Isteri redha, tak apalah abang, tak payah belilah. Tak apa, saya pakai baju koyak-koyak, tak apa raya. Tak apa, alhamdulillah. Boleh. Tapi Malaysia ni adat dia, kalau beli baju untuk isteri tu, raya lah. Raya lah. Kalau negara yang ada 2 musim lah. Musim panas, musim sejuk. Tapi negara kita tak ada musim panas, tak ada musim sejuk kan. Jadi raya lah. Raya lah. Itu adat lah. Kalau nak bagi hari lain boleh. 2 pasang, 1 tahun 2 pasang. 2 pasang je. Tapi 2 pasang mak kalau yang jenis minta ribu-ribunya pakaian jenuh juga mak. Jenuh juga kan. Suami yang tak ikut hukum syarak, tak mahu mengaji fardu ain, tak mahu dengan nasihat. Okey, apa soalan dia? Jadilah yang masalah bukan poligami tadi sebagai contoh. Yalah. Tak ikut hukum syarak. Tak mahu mengaji fardu ain. Boleh minta fasah tak? Boleh ngadu lah. Tapi ngadu lah kau dia kan nasihat dulu lah. Nak dakwah isteri, kamu tak nak mengaji. Nak duduk Facebook, duduk main handphone. Boleh lah. Boleh ngadu lah. Boleh ngadu. Okey, boleh. Ikat rosok benda makruh lagi boleh. Minta fasah. Lagi boleh. Apa tak lagi meninggalkan yang fardu ain lagi lah boleh. Macam tu. Okey. Jadi jawapan tu jelas tu. Soalan tu jelas, jawapan pun jelas. Asal yang bertanya tu pun dah tahu dah masalah ni. Ada lagi? Ya. Saya nak tanya ni waktu ada panel Syai lah tempat kami. Bagi talk berkaitan dengan cerai. Saya tanya soalan benda tu tak? Yang fardu ain. Saya tanya soalan. Boleh tak dijatuhkan? Jawapan dia orang apa? Yang bab ilmu ni, bab bagi makan pakai tu lebih penting daripada ilmu. Saya pernah tanya soalan kepada hakim yang bagi talk. Saya tak hakim dia pun. Tapi itu jawapan.
Maksudnya kalau tak bagi ilmu tak apa, tapi yang penting bagi makan. Jawapan. Jawapan daripada hakim. Itu saya rasa yang cakap tu dia tak nampak kewajipan akhirat. Dia nampak dia kewajipan dunia. Bagi makan tu dunia. Dia nampak yang tu. Dia tak nampak akhirat. Nah, padahal kalau suami membiarkan isteri dia jahil, tak dapat tidak, hukuman dosa isteri dia buat kena jahil tu, siapa tanggung? Suami tanggung. Itu jelas dalam hadis. Batin tu bukan jimat saja. Batin tu bukan jimat saja. Dia kena pandang sudut lain juga. Nafkah batin tu